masa dah sampai, jadi kita tak boleh nak cakap kuat sangat sebabnya adalah majlis rasmi. Jom kita masuk dalam, kita buat perasmian. Kita nak bekerjasama dengan semua termasuk UTHM dengan kepakaran-kepakaran masing-masing. Majlis ini turut diserikan dengan pertukaran memorandum perjanjian MOA di antara UTHM dan DHL. UTHM di bawah Export Overseas Academy menandatangani perjanjian ini untuk melengkapi proses ataupun program GTU Global Technological University bagi menampingi program-program pelajar di program diploma dan juga program di Universiti Internasional Malaysia. Saya harap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan lagi kerjasama dan juga kolaborasi dengan pihak industri, terutamanya antara UTHM dan juga DHL untuk meningkatkan lagi program-program dan juga mencapai GTU 2030 UTHMS. Bagaikan ada bagi peluang bagi penuntut-penuntut akademik SME Malaysia untuk export overseas, ya. So this is also to expand their capabilities as a sideline, as an expansion of their knowledge to export overseas, and in order to also support the overall growth of SME in Malaysia.